Mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina qalu rabbuna innal ladzi إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تهافوا ولا تحزنوا وأبشروا بجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهون أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Bersama kita sekali lagi dalam Halakah Harian bersama Syafiq Adam. Jadi sahabat-sahabat semua, program ini adalah program praktikal. Sahabat-sahabat kena buat, kena join, barulah dapat hasil dia. Bukan dengar apa yang saya nak beritahu, tetapi cuba apa yang saya ajarkan. Jadi macam mana nak buat halakah ni? Pertama senang je, panggil 2-3 orang kan. Maksimum 3 ke 4 orang. Okey, seorang akan baca sesuatu lah perkara yang bermanfaat. Dan perkara yang bermanfaat dalam program pada petang ini, kita nak memaknakan surah-surah lazim yang dah kita selalu baca. Jadi seorang akan baca setiap seorang. Jadi sampai habis semua giliran, lengkaplah satu bulatan. Dan bulatan itu dinamakan halakah. Jom kita mulakan. Saya tunjukkan cara nak memaknakan perkataan-perkataan. Jadi sahabat-sahabat kita bermula dengan surah yang mudah, surah lazim kan. Jadi saya ambil surah Al-Ikhlas, surah 3 Kul, surah yang kita sering baca. Tetapi tahu tak sahabat-sahabat apa makna-makna perkataan dalam ni? Kalau kita nak terjemahan, kita boleh baca, tetapi kita nak ingat ni. Sebab dalam solat kita tak boleh buka Al-Quran. Jadi inilah sebenarnya tujuan dia, kita untuk faham makna Quran. Pertama kita baca kalimah thaibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca ayat demi ayat dan maknakan perkataan demi perkataan. Jom kita mulakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul, katakanlah. Huwa, dia, Allah, ahad, yang Maha Esa. Allah, as-samad, tempat bersandar. Lam, tidak. Yalid, dia beranak. Walam, dan tidak. Yulad, dia diperanakkan. Walam, dan tidak. Yakun, dia adalah lahu baginya. Kufuan, setaraf. Ahad, seorang pun. Sadaqallahu azim. Sahabat-sahabat, nampak betapa mudahnya kita maknakan perkataan dan tak sampai pun 5 minit. Kemudian kita boleh ukir orang seterusnya. Dan habis giliran tu mungkin tak sampai pun 10 minit. Dan kita dah berjaya, kita faham lah diri sendiri kita ni, kita dah faham makna perkataan Al-Quran. Di samping tu, orang lain yang mendengar pun tahulah, oh Ahad ni yang Maha Esa. Ataupun ayat yang terakhir, seorang pun. Bergantung pada konteks ayat. Jadi itu sebenarnya satu perkara yang menakjubkan lah. Di samping tu, mungkin ada sahabat-sahabat ada yang nak hafal surah-surah tertentu. Asyik cepat lupa je kan. Macam mana cara dia? Kalau kita tahu makna perkataan untuk ayat seterusnya, kita dapat sambung, lengkapkan satu ayat. Betul? Jadi saya akan bacakan surah Al-A'la. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihi, sucikanlah olehmu, isma nama, rabbika Rabbmu, a'la yang maha tinggi. Allazi khalaqa fasawwa. Allazi yang khalaqa, dia telah menciptakan, fasawwa, lalu dia telah membentuknya. Wallazi qaddara fahada. Wallazi dan yang qaddara, dia telah menetapkan, fahada, lalu dia telah memberi petunjuk. Oh, nombor 4. Wallazi ahraja mar'ah. Wallazi dan yang ahraja, dia telah mengeluarkan mar'ah padang. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Faja'alahu, maka dia telah menjadikannya ghusa'an kering, ahwa hitam kehitaman. Sanu'ri'uka fala tansa. Sanu'ri'uka akan kami bacakan kepadamu. Fala, maka tidak tansa, kamu lupa. Illa masya Allah, innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Illa, kecuali ma apa yang sya'a, dia telah kendaki, Allah. Innahu, sesungguhnya dia, ya'lamu, dia mengetahui, jahra yang jelas, wa ma, dan apa yang yakhfa, yang tersembunyi. Wa nuyassiruka li yusra. Wa nuyassiruka, dan kami memudahkan kamu, li yusra, terhadap kemudahan. Fazakir in nafa'ati zikra. Fazakir, maka berilah peringatan. In, jika, nafa'ati, ia telah bermanfaat. Zikra, peringatan. Saya zakaru mayyasha. Saya zakaru, dia akan mendapat peringatan. Man, siapa yang yasha, dia takut. Wayatajannabuha al-ashqa. Wayatajannabuha, dan dia menjauhinya. Ashqa, orang yang celaka. Allazi yaslan naral kubra. Allazi, yang yasla, dia masuk nara, api kubra besar. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Summa, kemudian, la, tidak, yamutu, dia mati, fiha, di dalamnya, wala, dan tidak, yahya, dia hidup. Qad aflaha man tazakka. Qad, sungguh, aflaha, dia telah beruntung. Man, siapa yang tazakka, dia telah menyucikan diri. Wa zakara asma rabbihi fasallah. Wa zakara, dan dia telah mengingati. Isma, nama. Dia telah mengingati, Isma, nama, rabbihi, Rabbnya. Fasallah, lalu dia telah solat. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bal, bahkan, tu'siruna, kamu semua lebih mengutamakan. Hayata, kehidupan. Dunia, dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu, dan akhirat, khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Inna haza lafi sufil ula. Inna, sesungguhnya, haza ini, lafi, benar-benar dalam, sufi, lembaran ula yang pertama. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi, lembaran Ibrahim, Ibrahim, wa Musa, dan Musa. Sadaqallahul azim. Jadi begitulah, serba sedikit buat halakah. Memang sangat-sangat mudah. Sebab dia, tujuan dia, kita nak baca lah. Kita nak baca surah-surah yang kita suka ni. Kita nak baca. Lepas tu, mungkin kita tanyakan, sebenarnya apa makna surah-surah ni sebenarnya? Betul tak? Kalau kita baca artikel bahasa Inggeris ya, mestilah kita nak tahu apa sebenarnya artikel ni, pasal berita ke, pasal hiburan ke, pasal sukan ke. Kita nak tahu. Jadi surah-surah yang dah kita baca ni, kita nak tahu dah apa maksud dia. Tanpa buka Al-Quran terjemahan. Kan? Contoh dia, kalau kita sebut Qul a'udzu birabbin nas. Kalau dah tahu makna dia, kan? Kalau dah tahu makna dia, bila kita baca nak melindung, terima kasih Tuan Izzat Izri. Kita dah kita lagi ni. Jadi program Halakah ni adalah program praktikal. Kita sebenarnya dah okay, kita dah tunjuk praktikal lah. Cara dia, cara dia, jawab, kena share dulu. Cara dia. Okay, kita ambil surah yang paling senang lah kan. Surah yang selalu kita baca. Qul a'udzu birabbin nas. Anas ni. Ha. Jadi pertama kita baca kalimah Thaibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Kemudian kita baca Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca ayat demi ayat dan kita maknakan perkataan demi perkataan. Jadi saya baca satu ayat, satu dan dua ayat je. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas. Kul, katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Birabbi, dengan Rabb. An-nas, manusia. Malikin nas. Maliki, raja. An-nas, manusia. Sadaqallahu azim. Begitulah. Tuan Izzat dah berapa perkataan dah guna? Kalau nak cuba on microphone pun boleh. Boleh tulis di ruangan chat dia hilang lah. Okey, jadi dah hilang tak buat apa lah. Jadi macam mana cara nak shortcut? Shortcut kita belajar ni. Tunjuk sekali. Okey, cara dia tak perlu susah-susah. Okey, ni kata-kata kita nak faham nombor ayat keempat ni. Tekan yang empat ni. Eh, tekan nombor empat. Jadi dia pergi kat sini. Ini adalah ayat pertama. إلهي Ilahi, Tuhan. Okey, waswasi, bisikan. Khannas, yang bersembunyi. Ilahi, Tuhan. إلهي Annasi, manusia. الخناس Manusia. Okey, lagging ya. Min, daripada. من Syari, kejahatan. شر Waswasi, bisikan. الوسواس Khannas, yang bersembunyi. الخناس. Jadi yang pertama kita ingat perkataan yang warna kuning tu, perkataan yang baru belajar. Kemudian kita maknakan perkataan demi perkataan dalam satu ayat ni. Dan yang ketiga dia, jawab kuis. Khannas adalah yang bersembunyi. الخناس An-nasi, manusia. الناس. Dengan audio. إلهي Ilahi, Tuhan. شر Syari, kejahatan. Bisikan, waswasi. الوسواس Min, daripada. من. Ya sahabat-sahabat, macam tu lah. Kita ulang-ulang sampailah kita faham. Sampai kita faham. Jadi insyaAllah itu saja daripada saya. Semoga apa yang dapat hari ini amalkan. Yang baik datangnya daripada Allah, yang lemah daripada saya. Mohon ampun, mohon maaf. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Itu saja daripada saya. Belajar satu hari ini, esok perkataan apa pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.